Go Go Dino! Hi! Click here to subscribe! Kita kena buat rondaan. Masing-masing periksa kawasan masing-masing. Baiklah. Yuhu! Wah, segar betul lah udara pagi ni. Apa benda tu? Bila masa pula susu dino ni habis? Susahlah macam ni. Macam mana saya nak buatkan biskut dan bagi pada kawan-kawan saya? Dah habis? Hey Ping, awak buat saya terkejut. Maafkan saya, Mio. Sebenarnya saya cuma nak tunjuk ni pada awak. Saya terjumpa benda ni masa berondaan pagi ni. Apa kata awak cuba rasa sikit? Sedap ke tak? Nanti kejap ya. Wah, rasanya sama macam susu dino. Kalau macam tu, mulai hari ni saya namakan buah ni buah susu. Memang sesuai betul nama tu. Awak ni pandailah. Terima kasih, Ping. Bila ada jus buah ni, barulah saya boleh buat biskut. Wah, tak sabarnya saya nak makan biskut. Mana dino yang lain? Saya tak nampak pun. Saya rasa mereka masih meronda. Punya apa tu? Awak nak curi makanan dia? Hai! Hiya! Saya ialah Tyrannosaurus! Tak ada sarang pun kat sini. Agaknya terjatuh dari sarang tak? Kesiannya. Saya akan tunjuk pada Profesor. Rex, pagi ni ada apa-apa yang menarik ke? Profesor, saya dapat selamatkan telur ni tadi. Dari kena makan. Saya cari sarang telur ni kat sana. Tapi saya tak jumpa. Sebab tu saya bawa ke sini. Wah, ia ada telur dinosaur. Ia dinosaur jenis apa? Saya pun tak pasti. Saya tak pernah tengok jenis ni. Saya akan bawa ke makmal untuk dikenal pasti. Dinosaur jenis apa agaknya yang ada di dalam telur ni? Alai, mengantuknya. Badan saya rasa penat. Esoklah saya sambung kerja. Gogo Dino, bertindak! Ada apa ni? Mio, ada apa ni? Kak Mio, ada apa ni? Susu kita ni dah kena curi. Sebenarnya saya nak buat biskut, tapi susu dah habis. Susu dah habis? Alah. Betul lah. Memang susu ni dah habis. Kalau dalam novel penyiasat, siapa tak ada di tempat kejadian, dia akan jadi tertuduh utama. Siapa yang tak ada kat sini? Tentulah Vicky yang tak ada kat sini. Jadi, dialah suspeknya. Itu suara Vicky. Kenapa ni Vicky? Siapa punya kerja ni? Habis bersepah tempat ni. Nampaknya Vicky tak bersalah. Saya memang tak bersalah. Saya akan cari siapa yang lakukan semua kerja ni. Dalam novel penyiasatan, pastinya dia salah seorang di antara kita. Tapi bukan saya. Jangan risau. Saya tahu ia bukan awak. Sebab penceroboh tu tinggalkan beberapa clue di sini. Ayah, tapak kaki ni macam tapak kaki dinosaur. Betul. Dinosaur dah masuk ke sini. Dinosaur? Dan saiz tapak kakinya, ia dinosaur kecil. Tapi macam mana kita nak cari dinosaur yang kecil dalam pengkalan yang besar macam ni? Saya tahu. Kita boleh tengok dari kamera keselamatan yang ada dalam pengkalan ni. Betul. Mari kita tengok. Nampak macam ekor Ankylosaurus. Betul tu. Mungkin anak Ankylosaurus yang curi. Tapi, tu nampak macam tanduk Ceratosaurus. Apa? Kepingan plat tu bukan ke dari Stegosaurus? Ini pula nampak macam sayap Dimorphodon. Alamak, takkan 4 ekor dinosaur asing di pengkalan ni? Apa? Profesor, nak buat apa? Kalau kita tak cari dengan segera, dia pasti akan huru-harakan pengkalan kita ni. Betul. Kalau dibiarkan, kosonglah peti sejuk kita. Baik, mari kita berpecah dan cari.
Si kecil. Jangan takut. Keluarlah. Kami akan jaga awak. Mereka mesti tengah ketakutan. Si kecil, marilah keluar. Marilah makan biskut yang sedap ni. Marilah cuba, tentu awak suka. Dah masuk waktu makan tengah hari. Rasanya saya tengah mencari sesuatu. Tapi apa yang saya cari tu? Dalam lobi penyiasatan, penjahat selalunya suka menyorok di tempat yang gelap. Gelapnya? Mana suis lampu bilik ni? Apa benda tadi tu? Profesor, saya dah jumpa. Itu dia. Profesor, saya dah rakam gambarnya. Betul ke? Jadi tentu awak dah tahu yang mana satu kan? Yalah, dia nampak macam kesemuanya. Sebenarnya haiwan apa ni? Tanduk Ceratosaurus dan ekor Ankylosaurus dan sayap pula Dimorphodon. Dinosaur apa ni? Yalah, saya tak pernah tengok. Dinosaur apa ni? Dia dua dah cuba sesuatu. Mari kita pergi tengok. Telur dinosaur tu dah pun menetas. Tapi macam mana semuanya boleh berlaku? Dinosaur pelik mesti dah jumpa dinosaur yang baru tu. Itu mustahil. Saya dah tahu. Dinosaur dalam gambar tu berasal dari dalam telur ni. Ada cik nampak dinosaur berlainan. Tapi wujud ke dinosaur yang macam tu? Tak ada. Nampaknya kita dah buat satu penemuan baru. Betul. Ia satu pertemuan yang menakjubkan. Betul. Ia satu penemuan yang menakjubkan. Tengok di sana. Dia nak keluar tapi itu sangat bahaya untuk dia. Betul tu. Misi kamu ialah membawanya pulang ke sini sekarang. Gogo Dino, bertindak! Bertindak! Pink! Fasa hijau! Betulkah? Pteranodon yang pantas! Ricky! Fasa merah campur! Betulkah? Cyclone Waterfall! Tomo! Warna biru! Bertukar! Powerful forklift! Rex! Kuasa merah! Bertukar! Speed car! Gogo Dino, bertindak! Jaga-jaga! Ya! Rex, gigi perkasa! Jangan risau! Hati-hati semua. Iguanodon itu semakin menolak batu jatuh ke bawah. Kita tak boleh lama di sini. Dia sangat bahaya. Mari kita pergi sekarang. Cepat, Pink. Pergi tengok anak dinosaur tu. Baiklah! Saya dah sampai! Bagus. Jangan risau, awak akan selamat nanti.
Saya rasa gembira sangat sebab si kecil ni selamat. Apa kita perlu buat sekarang? Kita harus menjaganya sehingga ibunya ditemui. Apa kata kita bagi dia nama? Baik, tapi ini spesies baru. Apa kata kita namakan Misty? Nampaknya ia sukakan nama tu. Hah? Hah? Oh. Hei semua. Selamat pagi. Nak pergi Meneroka ke? Ya, ada banyak lagi dinosaur kat hutan sana. Awak nak ikut sama? Wow, ya. Mari kita pergi cari dinosaur yang Profesor ceritakan tu. Cintasaurus, saya pun tak sabar nak tengok. Wow, Storm. Awak memang hebatlah. Saya suka rentak tu. Yelah, awak buat bunyi tu dengan mulut. Itu memang menakjubkan. Hebat betul lah. Ya, tu memang hebat. Storm, awak boleh menyanyi juga tak? Sebenarnya, Dia penyanyi yang bagus. Dia ada suara yang sedap. Betul tak, Storm? Storm, tunjukkan mereka nyanyian awak. Nyanyilah apa-apa. la 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 la. Wah, Storm, awak memang pandai menyanyi lah. Ya, betul tu. Hebatnya. Awak penyanyi yang berbakat. Ha? Tapi saya tak nyanyi lagu terakhir tu. Tu bukan saya. Apa maksud awak? Kami semua dengarlah. Habis kalau bukan awak, siapa yang menyanyi? Mak. Mak panggil saya ke? Dah waktu untuk makan ke? Awak bukan mak saya. Hai, saya Vicky. Awak ni siapa? Saya Cintasaurus. Wah. Jadi awaklah Cintasaurus dinosaur yang kita cari tu kan? Profesor boleh dengar tak? Profesor, kami dah jumpa Cintasaurus. Betul ke? Biar saya tengok. Di 2, buka ensiklopedia Dino. Cintasaurus ada banyak dijumpai di China. Dinosaur yang bersosial. Rupanya seperti unicorn, ada benjolan di kepala yang digunakan untuk beri isyarat. Wow. Betul ke benjolan di kepala tu ada keluarkan bunyi? Ya, dengar ni. Kemana Sintau dah pergi agaknya? Dia tak dengar bunyi kita ke? Cepat berkumpul semua. Sintau mungkin berada sangat jauh untuk dengar isyarat daripada kita semua. Apa patut kita buat? Kita semua perlu kuatkan bunyi supaya dia boleh dengar kita. Mari kita berpecah dan cari dia. Masa cari keluarkan bunyi yang paling kuat.
Kenapa bising sangat? Bunyi apa tu? Terkejut anak-anak saya lah. Gogo Dino, boleh dengar suara saya tak? Ya, Profesor. Ada apa ni? Ada berlaku kekecohan di hutan. Kekecohan? Saya pun tak pasti. Ada serangan bunyi bising. Semua dino tak selesa dengan itu. Baiklah, biar kami pergi siasat. Bunyi yang kuat, bunyi apa agaknya ya? Mungkin gempa ataupun letusan gunung berapi. Gogo Dino, bertindak! Saya Pin, kuasa hijau bertukar. Saya Pin, Pterosaurus yang patas datangkan. Hai, hi. Vicky, kuasa merah jambu bertukar. Saya Vicky, Brachiosaurus yang ceria. Hit, ha. Tomo, kuasa biru bertukar. Saya Tomo. Saya Triceratops yang kuat. Saya Rex, kuasa merah bertukar. Saya Rex, Tyrannosaurus yang berani. Ya! Poke, kuasa oren bertukar. Saya Poke. Sayalah Apatosaurus. Senang. Saya pun nak tahu juga. Boleh saya ikut? Boleh, tapi ia mungkin bahaya. Tapi pastikan awak tak jauh dari kami, okey? Pasukan Ankilo bertindak. Perry, kuasa putih bertukar. Saya Perry, Parasaurolophus yang merawat dinosaur yang cedera. Storm, kuasa hijau bertukar. Saya Storm, Stegosaurus yang membawa muatan yang berat. Enki, kuasa merah bertukar. Saya Enki, Kapten pasukan Ankilo. Ankylosaurus yang memadam api. Apa yang berlaku? Awak tak dengar ke bunyi tu? Bingit betul lah. Kuat betul bunyi tu. Bunyi apa tu sebenarnya? Rasanya macam datang dari arah ni. Ia mungkin sangat bahaya. Semua dino, jangan berpecah. Baiklah, kita gerak perlahan-lahan. Sintau, jangan! Datang sini balik, Sintau. Berbahaya. Apa yang dah jadi? Sayang! Sayang! Ayah! Oh. Kamu tak apa-apa? Mana kamu pergi? Kami berdua sangat risau pasal awak. Kamu dengar tak? Kami panggil tadi. Oh iyalah, Synthosaurus gunakan benjolan untuk beri isyarat. Mereka semua tengah cari awak rupanya. Memanglah, kami boleh keluarkan bunyi yang kuat. Maaflah kalau ganggu awak semua tadi. Kami minta maaf sangat. Kami sibuk cari Sintau. Tak sangka boleh buat bunyi yang bising pula. Ada cara yang terbaik untuk minta maaf pada semua tak? Mak, ayah, macam ni.
Mari saya kenalkan fosil untuk hari ini. Fosil hari ini adalah Pachycephalosaurus. Wow! Tengkorak Pachycephalosaurus sangat tebal dan bengkak macam ketulan besar. Sebab itulah ia dipanggil Pachycephalosaurus. Pachycephalosaurus bermaksud cicak tengkorak tebal. Panjangnya 4.5 meter dan beratnya lebih kurang 450 kilogram. Dinosaur bertengkorak tebal. Hai semua. Hai Rex. Rex, kami nak jumpa dengan Pachycephalosaurus. Kami belum tengoknya lagi. Boleh kami melawat planet Uru-Uru tak? Mestilah. Awak tahu macam mana nak datang kan? Mestilah. Pergi ke dalam mulut dinosaur. Hei, Andy, tunggulah saya. Hey! Hai Rex. Andy, awak okey ke? Ya, korang tengok kat sana. Wow, menakjubkan. Ikut sini semua. Kita akan jelajah benda ni hari ni. Tapi macam mana kalau kami jatuh ke belakang? Jangan risau tentang tu, Lucas. Ia sangat selamat. Wow! Masih tak nak naik sekarang ke? Ya, kami nak. Yeah! Wow, kita terbang. Quero, joinkan kami di kawasan Alpine. Terima kasih. Selamat jalan. Hei semua. Saya Dino Pink. Saya Pteranodon yang tangkas dan pantas. Saya ada sayap yang besar jadi saya boleh terbang pantas. Hai Pink. Awak nak jumpa Pachycephalosaurus? Okey. Pachycephalosaurus patut tinggal di kawasan... Bunyi apa pula tu? Ia datang dari arah sana. Wow, ia menakjubkan. Kenapa mereka lawan kepala? You nampak menyakitkan. Saya beritahu sebabnya. Pachycephalosaurus cenderung untuk melawan kepala bila mereka fikir salah satu dari mereka menceroboh wilayah mereka. Korang, tengok kat sini. Wah, comelnya. Jangan pergi. Jom pergi kejar mereka. Tapi Pachycephalosaurus ni tak ada tengkorak yang tebal. Sebab ia masih kecil lagi. Ia akan jadi tebal bila membesar. Saya rasa ia masih lapar. Kenapa tak ambil lebih banyak buah? Hati-hati ya, Joy. Awak terlalu lambat kutip buah tu. Pecky mungkin akan balik rumah. Becky? Ya, saya baru namakan dia. Sangat sesuai kan? Ya, sempurna. Pecky, tunggu sekejap. Saya akan guna ni untuk ambil lebih banyak buah. Alamak, ia terlalu bahaya. Pink, boleh awak tolong dia? Baiklah. Korang, tengok saya. Topi keledar kacang. Pecky, awak boleh lawan kepala sebanyak mana yang awak nak. Hei. Ia
bagus. Kan, Pecky? Andy, bila awak pakai benda tukar kepala, ia buat tengkorak awak nampak tebal. Jadi awak nampak macam Pachycephalosaurus. Saya tahu. Rex, siapa yang lebih nampak macam Pachycephalosaurus? Saya kan? Andy, Tak sama langsung macam Pachycephalosaurus. Saya yang terbaik. Korang, jom lepaskan anak Pachycephalosaurus sekarang. Jumpa lain kali, Pecky. lawan kepala awak paling terbaik. Andy, awak tak nak ucapkan selamat tinggal? Mana Andy? Saya perlukan topi yang akan buat saya nampak macam Pachycephalosaurus. Apa saya boleh guna? Wow. Ia sangat besar dan keras. Ia bagus. Baiklah, kita tengok siapa yang lebih nampak macam Pachycephalosaurus kali ini. Wah! Mak, tolong! Andy! Awak kat mana? Tolong! Itu suara Andy lah. Pachycephalosaurus tengah menyerang Andy. Betul tu. Apa yang berlaku? Pachycephalosaurus tak akan menyerang, melainkan ia Pachycephalosaurus yang lain. Pachycephalosaurus cenderung untuk melawan kepala bila mereka fikir salah satu dari mereka menceroboh wilayah mereka. Andy, bila awak pakai benda tukar kepala, ia buat tengkorak awak nampak tebal, jadi awak nampak macam Pachycephalosaurus. Saya tahu. Andy, tanggalkan benda tu dari kepala awak. Oh, macam tu. Pachycephalosaurus fikir benda di kepala Andy adalah tengkorak tebal. Ia fikir yang Pachycephalosaurus lain menceroboh wilayahnya. Okey. Kaki saya tersangkut. Ping, jom pergi. Okey, Rex. Ping. Kuasa hijau bertukar. Rex. Kuasa merah bertukar. Rex, tolong Andy sementara saya alihkan perhatian dia. Okey. Pachycephalosaurus, arah ni. Arah ni. Oh. Oh, tak. Becky! Wow, Rex, awak memang terbaik. Ia nampak macam tak sakit. Jangan risau. Wow, Becky, terima kasih tolong saya tadi ya. Saya gembira awak semua selamat. Ini adalah pelekat Pachycephalosaurus yang awak jumpa hari ini. Wow. Tengok. Kita dapat satu lagi pelekat. Saya akan kaya dengan pelekat. Andy, saya sediakan satu lagi hadiah untuk awak. Wow, terima kasih Rex. Dengan ni, saya boleh lawan kepala dengan Pachycephalosaurus dan masih selamat kan? Ya ke? Jadi awak nak jumpa Pachycephalosaurus sekali lagi? Tak. Bila saya dah tengok, ia agak bahaya. Boleh saya
saya bagi ni pada awak, Rex. Apa? Go Dino! Hi! Click here to subscribe!